Okey geng, hari ni hujan. Okey geng, memandangkan belum ada strike lagi, aku nak review satu barang reel pancing daripada Kasking, iaitu Kasking Brutus geng. Kasking Brutus, dia datang dengan ball bearing 5/1, gear ratio 72 ni sebah 1 dengan max drag 8 kg. Untuk reel ni geng, dia menggunakan braking system magnetic Okey geng, dekat sini dekat handle dia ni dia pakai aluminium dan rubber grip. Okey geng, memang mantap geng reel ni. Okey geng, macam mana kita nak tahu dia punya braking system ni berfungsi atau tak? Okey geng, mula-mula sekali kita kena start dengan maksimum. Kita kena kas, kita tengok sejauh mana dia pergi. Kalau dia pergi dekat, itu bermakna dia punya braking system ni berfungsi dengan baik. Okey, aku punya setting tension knob ni macam ni. Okey, setting macam ni laju. Dia turun agak laju Okey, aku punya gewang pakai popper 7 gram. Okey, kita try kas, tengok sejauh mana dia pergi untuk braking maksimum. Tengok geng, tak jauh. Dia pergi tak jauh, situ je. Okey, lagi sekali ni maksimum paling jauh situ je dia pergi untuk braking maksimum. Anggaran dalam 15 kaki macam tu lah. Okey, lepas tu bila kita dah tahu braking system ni berfungsi dengan baik, memang macam gini dia punya reel ni. Walaupun harga dia murah, tapi berbaloi geng, susah backlash. Itulah fungsi braking system yang berfungsi dengan baik. Dia boleh mengurangkan backlash dan dia boleh menstabilkan bila kita buat long cast. Okey, contoh kita nak buat long cast, kita kena main dekat braking nombor 7. Ush, tak pokok pula. Asyik bahaya.